Saya Kamarudin bin Husin, nama glamour saya Pak Din. Kalau ikut jalan dulu, memang saya dulu bekerja, saya memang balik kadang malam. Saya takut sangat. Memang rumah tak ada, jalan gelap dengan lampu elektrik, jalannya tak ada kan. Memang takut. Saya berhijrah ke kampung Kuala Pangsun pada tahun 1990. Masa tu memang keadaan tu agak biasalah. Orang kata pembangunan tu belum berapa lagi lah. Dulu macam balai raya kita ada, tapi orang kata tak berapa lengkap lah, maksudnya dengan keadaan balai raya yang uzur, siling yang dah hampir gugur, macam tiang-tiang yang dekat pintu tu pun dah reput dimakan anai-anai. Dulu kita orang pergi dari rumah ke rumah lah untuk buat aktiviti semua tu, sebab balai raya ni tak apa sangat, tak berapa elok. Futsal yang tak ada bumbung ni, waktunya hanya main pada waktu petang dan malam. Malam pun kadang-kadang kalau hujan kami tak dapat main. So petang pun sama juga. Tengok kondisi cuaca macam mana. Dengan keadaan cuaca, hujan, panas, kawasan futsal ni pun dia macam agak rosak. Dan beberapa kali juga melakukan maintenance untuk betulkan semua. Dan kadang-kadang lampu pun ada hidup, ada tak hidup sebabkan kawasan outdoor. So panas, hujan panas. Memula awalnya okey. Bila kita dah main dalam setahun, pagar dia banyak yang rosak. So pintu dia ada yang lock, tak boleh lock. Binatang masuk. So kita tak safety dekat situ lah. Sejak sekarang ni dah tak ada masalah dah. Lampu jalan semua sepanjang jalan dah lebih macam bandar pula rasa. Saya rasa kampung ni macam duduk dalam bandar. Okey, pelancong memang kata jalan sini cantik. Jadi dia orang senang balik. Ada yang datang pukul 12 malam pun ada. Dia orang dah tak takut lagi dah. Jalan selesa dengan lampu selesa. Memang tip-top lah sangat. Oi, perubahan sejak dinaik taraf ni memang ketara lah, sebab dulu tak ada aircon, kipas pun tak ada sangat, rosak. Sekarang dah macam dah jadi wow, dewan dia besar, cantik. Sangat berpuas hati lah sebab balai raya ni dah dinaik taraf kan, senang kita nak buat aktiviti memasak. Lepas tu AJK ada meeting semua kat sini. Lepas tu sekarang ni macam balai raya yang dah tersergam indah lah pada saya. Selepas 36 tahun saya rasa ini yang paling cantik lah. Memang bangga lah tengok balai raya ni. So sekarang ni kita dah dapat futsal dah direnovatekan dan kita dah ada bumbung. Dah ada bumbung ni, lepas tu pagar pun kita dah dapat pagar yang baru. Kita dah ada kipas. Kita dah pasang kipas. Kita tak risau tentang panas. Kalau kita main tengah hari pun kita dah ada kipas, kita tak risau tentang panas. Jadi saya ingin berterima kasih kepada Kerajaan Madani dengan program Kampung Angkat Madani ini, khususnya Jabatan Perdana Menteri, kerana telah merealisasikan futsal berbumbung ni. Kalau nak sukan kita ada tempat. Kalau belah raya kita nak ada aktiviti, kita dah ada tempat. Jadi jalan raya dah cantik kan. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada Jabatan Perdana Menteri telah memberi kampung saya ni sebagai Kampung Angkat Madani. Jadi saya ucapkan banyak-banyak terima kasih.